Ada setengah cerita kan, lebih baik kita biarkan je terkubur. Tapi malam ni, kita nak korek balik satu kisah yang memang menghantui. Satu kisah benar yang dikenali sebagai penghuni di balik langsir merah. Tapi, sebelum tu, saya nak tanya anda satu soalan. Cuba jawab jujur. Pernah tak anda tiba-tiba terjaga tepat jam 3 pagi? Waktu malam tengah pekat, sunyi sepi. Tapi dalam kesunyian tu, anda dapat rasa anda sebenarnya tak bersendirian. Okey, jom kita undur masa ke tahun 2005. Saya nak anda kenal watak utama kita, Maya. Dia ni seorang pelajar universiti yang menyewa dekat sebuah apartmen lama di Selangor. Tahu kan apartmen macam ni? Bangunan dah nampak usang dan sentiasa bising dengan bunyi kereta dari lebuh raya kat sebelah. Tapi, ada satu benda yang pelik pasal apartmen ni. Semua tingkap, semua sekali pakai langsir yang sama, warna merah bata. Macam yang Maya sendiri cakap kan? Kalau dipandang lama-lama pada waktu senja, nampak seperti warna darah kering. Dengar pun dah rasa lain macam kan? Jom kita tengok sikit bilik Maya ni. Dia duduk di tingkat 4, bilik utama. Bilik dia ada satu tingkap besar yang betul-betul menghadap lebuh raya. Dan di sinilah kuncinya. Maya ni ada satu tabiat yang nampak biasa je, tapi tabiat inilah yang mengubah segalanya. Dia suka biarkan tingkap bilik dia terbuka sikit waktu malam, nak bagi angin masuk. Baik, sekarang kita akan masuk ke malam kejadian. Malam di mana semuanya bermula, bila Maya terjaga dan ternampak sesuatu yang tak sepatutnya dia nampak. Satu pesta yang sangat aneh, betul-betul di seberang jalan. Jam di dinding menunjukkan tepat pukul 3 pagi, waktu paling senyap, paling gelap. Maya terjaga, bukan sebab mimpi ngeri, tapi sebab pipi dia rasa sejuk kena tempias hujan. Angin yang masuk dari tingkap tu pun rasa lain macam. Lebih dingin, rasa macam mencucuk sampai ke tulang. Masa dia bangun nak tutup tingkap, mata dia terpandang sesuatu kat balkoni. Sehelai kain putih panjang kawan dia punya, Hana, tengah melambai-lambai ditiup angin. Risau kain tu basah kena hujan, Maya pun dengan niat baik, keluarlah dari bilik nak tolong ambilkan. Satu tindakan yang sangat simpel kan? Niat pun baik. Sambil tangan dia capai kain tu, dia pandang ke seberang lebuh raya. Selalunya kawasan tu gelap gelita. Tapi malam tu ada lampu-lampu pelik dengan bunyi loceng sayup-sayup. Dia fikir, mungkin tapak pembinaan kot. Tapi mata dia sebenarnya dah tertipu. Apa yang dia sangka lampu, sebenarnya berbola-bola api yang terapung. Dan tapak binaan tu? Bukan. Itu sebenarnya tanah perkuburan lama. Terus darah dia rasa macam berhenti mengalir. Tanpa fikir panjang, Maya rentap kain tu, lari masuk bilik dan kunci pintu. Dia cuba tarik nafas, yakinkan diri yang dia dah selamat. Tapi, dia silap besar. Bahagian paling seram dalam cerita ni baru nak bermula. Dia baring, cuba pejam mata. Tiba-tiba, dia rasa sesuatu. Satu tekanan. Dekat hujung katil dia, tilam tu perlahan-lahan mendap ke bawah. Perlahan sangat. Seolah-olah ada benda berat baru je naik atas katil dia. Lepas tu, ia mula bergerak. Merangkak. Sikit demi sikit dari hujung kaki dia naik ke atas badan. Setiap pergerakan tu, dia boleh dengar bunyi spring katil berkeriut. Kriuk, kriuk, memecah sunyi malam. Nafas Maya dah tersekat. Akhirnya, benda tu berhenti. Betul-betul di belakang leher dia. Dan masa inilah mimpi ngeri dia jadi kenyataan. Cuba bayangkan, dia rasa hawa sejuk macam ais menusuk badan. Dia rasa ada sentuhan, jari-jari yang panjang, kasar, bersisik dengan kuku tajam mula membelai telinga dia. Dia dengar bunyi dengusan nafas yang kuat macam bunyi binatang liar yang tengah lapar. Dan yang paling teruk, bau. Bau nafas benda tu hanyir macam bau bangkai. Keganasan tu tak berhenti kat situ. Benda tu makin agresif. Dia mula tarik-tarik rambut Maya dengan kasar. Lepas tu, jari jemari tajam tu cengkam tangan Maya dan mula tarik-tarik jari dia, seolah-olah nak ajak bermain dalam gelap. Tiba-tiba, waktu Maya tengah dalam ketakutan yang amat sangat, ada satu bunyi. Bunyi dari luar bilik yang memecahkan segalanya. Bunyi inilah yang selamatkan dia. Tapi pada masa yang sama, bunyi ini juga yang membawa kepada satu kebenaran yang jauh lebih menakutkan. Bunyi pintu bilik air dibuka. Itu je.
Kawan dia, Farah, rupanya bangun nak pergi tandas. Sebaik saja bunyi slipper Farah kedengaran di luar, serta-merta tekanan atas katil Maya tu hilang. Dalam gelap, dia dengar bunyi macam ada sesuatu melompat turun dari katil dan terus meluru laju ke arah tingkap yang masih terbuka. Esok paginya, dengan suara yang masih menggigil, Maya ceritakan semuanya. Mula-mula kawan-kawan dia mungkin ingat dia mimpi kan? Tapi, anggapan tu berubah bila mereka nampak pergelangan tangan Maya. Ada kesan lebam. Bukti fizikal yang tak boleh disangkal. Bentuknya jelas macam cengkaman jari-jari yang panjang. Tapi, kejutan paling besar baru nak datang. Hana, si pemilik kain putih tu, pandang Maya dengan muka pucat lesi dan cakap sesuatu yang buat jantung semua orang macam nak gugur. Dia kata, "Maya, kain putih yang kau angkat semalam, tu bukan kain aku." Hana jelaskan, dia tak pernah sidai baju waktu malam. Ayat simple tu terus timbulkan satu soalan yang lebih seram daripada mana-mana hantu. Jadi, apa sebenarnya yang Maya pegang dan bawa masuk ke dalam rumah malam tadi? Adakah kain putih tu sebenarnya adalah jemputan untuk penghuni dari seberang jalan? Lebam dekat tangan Maya tu mungkin lama-lama hilang, tapi parut dalam jiwa dia kekal sampai bila-bila. Kejadian malam tu jadi macam satu amaran senyap yang sentiasa berbisik dari balik tingkap bilik dia. Gangguan fizikal tu memang tak pernah jadi lagi, tapi rasa takut tu tak pernah hilang. Maya cakap sampai sekarang setiap kali dia nampak langsir merah tu bergerak di tiup angin, dia akan teringat balik. Dia akan terasa balik sentuhan dingin pada jam 3 pagi tu. Jadi, kita akhiri penceritaan ini dengan pesanan terakhir dari Maya sendiri. Satu pengajaran yang dia dapat dengan cara yang paling perit. Kalau satu hari nanti anda ternampak benda pelik di luar tingkap waktu tengah malam, lebih baik buat-buat tak nampak. Sebab kadang-kadang niat baik kita tu boleh jadi tiket masuk untuk sesuatu yang tak diundang.